Bang, minta tolong bang, nak duit sikit. Kau ni apa masalah kau? Badan kau punya nampak sihat. Ini semua cukup sifat. Apa masalah? Bukan macam tu bang. Tadi saya kena rompak tadi kat sana. Habis semua phone dengan dompet saya semua kena ambil. Sekarang ni saya nak minta tolong abang. Tolonglah bantu saya. Saya tak ada duit dah ni. Budak macam kau ni mana boleh percaya? Kau ada kaki scammer kan? Kau minta duit dengan orang, lepas tu nanti kau beli benda bukan-bukan kan? Bang, betul bang. Saya tak tipu abang pun. Saya minta tolong abang. Tapi kalau abang tak boleh bantu pun tak apalah. Kau ni memang budak kau ajar yang kau nak Aku agak ni jadi pengajaran pada kau. Jangan kau scam orang. Orang macam kau ni kena ajar. Kenapalah aku kena pukul? Aku cuma nak minta tolong je pun. Kenapalah masyarakat sekarang yang begitu kejam? Kenapalah masyarakat sekarang ni begitu pentingkan diri sendiri sampai dia lupa orang sekeliling dia memerlukan bantuan? Di manakah sifat kemanusiaan kita sekarang ini? Mari bersama kami dengan Wira Bakti untuk memberikan mereka yang betul-betul perlukan bantuan.